Assalamualaikum semua. Hai, korang jumpa lagi dalam Ikazlan Channel. Okey, video kali ni saya nak buat pisang goreng. Pisang ni saya ambil daripada tepi rumah. Alhamdulillah ada masak, ada standar masak. Pisang ni pisang kapok saya panggil. Korang panggil pisang apa? Pisang ni. Dah sesuai lah untuk saya goreng. Untuk petang ni lepas hujan ni, memang ngam lah buat pisang goreng kan. Okey, pisangnya tak sesuai goreng ni kita letak tepi dulu. Bahan yang saya akan gunakan adalah tepung gandum, kemudian sedikit natrium bikarbonat, soda bikarbonat ni guna sikit je. Kemudian sedikit tepung jagung. Untuk bahan-bahan menggoreng pisang ni sebenarnya banyak sangat pilihan korang boleh cuba. Okey, ini antara yang korang boleh cuba juga. Saya guna tepung gandum agak-agak je. Saya nak guna untuk sesisir pisang kapok ni. Tepung gandum, lepas tu masukkan tepung jagung sikit. Lepas tu letak serbuk bikarbonat tu sikit je tau. Jangan letak banyak-banyak sebab nanti dia akan pahit. Tak lupa juga untuk serbuk kunyit. Letak untuk warna-warna yang cantik korang punya pisang goreng nanti. Jangan lupa garam. Jangan letak gula, letak garam je. Kemudian kacau-kacau. Masukkan air biasa. Letak sikit-sikit tahu. Jangan terus sor je. Nanti terlebih pula air tu lembek korang punya cair korang punya adunan ni. Masukkan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Macam ni lah korang buat macam ni ya. Tak cukup kuning korang tambah lagi serbuk kunyit. Dia ikut orang lah. Ada yang suka kuning sangat, ada yang suka tak letak kunyit pun boleh, tak ada masalah. Tetap juga korang boleh goreng pisang. Baik, adunan dia macam ni lah. Agak-agak pekat, jangan terlalu cair sangat tau. Agak-agak gebu-gebu macam ni. Agak-agak dia boleh salut dengan pisang tu lah nanti. Terusnya potong-potong pisang tu lah. Boleh guna pisang nangka, boleh guna pisang tanduk, macam-macam jenis pisang. Tak semua pisang boleh goreng tau. Macam pisang yang lagi satu yang dalam besen tu, dia tak sesuai untuk goreng macam ni. Dia sesuai buat kek, sesuai buat cekodok. Okey, kita salut-salutkan pisang tu dengan adunan tepung yang kita buat tadi. Kemudian panaskan minyak macam biasa. Lepas tu minyak dah panas, kita serang. Gunakan kuali legend untuk rasa yang lebih sedap. Taklah, korang guna je lah kuali apa-apa pun, janji kuali. Bila dah masuk dalam minyak macam ni, korang teruskanlah menggoreng. Macam korang goreng keledek, macam korang goreng keladi. Paling-palingkan dia. Kalau dia dah bahagian bawah tu dia dah garing. Cantik kan? Nampak rangup. Okey, untuk pisang goreng ni, yang paling penting untuk orang Johor lah. Orang cakap orang Johor ataupun negeri-negeri apa, bagi saya makan dengan sambal kicap. Wajib guna. Cicah sambal kicap lah baru sedap. Walaupun makan dengan lain, dengan sambal pun boleh. Tapi dengan sambal kicap paling sedap. Tengok tu rangup, panas-panas lagi. Alhamdulillah rezeki. Okey, selamat mencuba korang. Kalau ada pisang kat dapur tu, pergi goreng sekarang. Alhamdulillah rangup. Sampai sini saja video saya untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan komen. Bye-bye.